Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi sharing session perbincangan berkenaan dengan nasihat seorang ayah kepada anak-anaknya, yang kali ini yang ke-34 ya. Jadilah orang yang malu pada tempatnya. Sebenarnya malu ni amat penting lah, sehingga kan Rasulullah bersabda, malu adalah sebahagian daripada iman. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim sahih. Jadi bukan salah yang sebahagian daripada iman. Jadi dalam ibadah kita patutnya malulah apabila kita tidak malu kepada Allah, kan, sebab mungkin kita tidak beribadat dengan betul-betul, main sambil lewa je, atau kadang-kadang tinggalkan perkara yang wajib, tak buat yang sunat ya. Jadi ini betul kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi gitu juga patutnya kita malukan bila kita buat silap, buat dosa, buat jahat, buat perkara yang melanggar agama Islam di depan orang, kan. Jadi perbuatan malu ini boleh menjauhkan kita daripada keburukan, kejahatan dan melanggar hukum-hukum Allah, kan. Sehingga kan Rasulullah SAW bersabda, malu itu adalah kebaikan yang menyeluruh ya. Jadi maknanya kalau kita ada rasa malu, kita tak akan buatlah benda-benda yang perkara-perkara yang tak baik lah, kan. Jadi Umar bin Khattab pun dia terasa malu jugalah, kan, bila ditegur oleh seorang wanita sebab dia membuat pembagian harta yang tak adil lah. Jadi wanita tu berkata, wahai Amirul Mukminin, jika engkau berlaku adil, kami akan mengikuti engkau, tapi jika engkau tidak berlaku adil, kami akan menegur engkau. Jadi dia pun terus menerima teguran wanita itu dan membuat perubahan dari segi pengagihan harta. Ketika Uthman bin Affan apabila cerita dia membeli perigi dengan harga yang mahal daripada Yahudi untuk diwakafkan, tersebar, dia beli rahsia-rahsia, tapi orang tahu juga, menyebarkan cerita tu dia amat malulah, kan. Dia rasa malu, dan memang lepas tu dia sangat berhati-hati bila dia buat kebaikan, dia sembunyi-sembunyi ya, macam tu ya. Jadi malu macam ni lah, bukan malu pasal nak buat benda baik, kan. Kadang ada orang malu pasal tak kena tempat. Jadi malu seperti ni, yang malu yang membawa kebaikan ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.